Perkongsian pengalaman seram seorang lelaki bernama Muiz. Dia ni pemandu lori tau. Dah lebih 15 tahun bawa muatan berat, ulang alik dari utara ke selatan. Kata dia benda ni berlaku hampir pukul 2 pagi. Masa tu dia bawa muatan simen dari Ipoh ke Johor Bahru. Dan jalan yang dia lalu tu memang sunyi, hutan kiri kanan. Time tu pula kata dia perut dah mula rasa lapar sangat dan mata pun dah mula berat. Kata Muiz lagi, dia ni memang jenis tak suka berhenti sebarangan. Tapi malam tu dia kata dah tak tahan. Kalau nampak kedai tepi jalan, memang dia terus berhenti kat situ. Jadi time tu dia nampak ada satu papan tanda kayu. Cat dia dah lusuh dan papan tu tulis kedai makan Kak Azah 500 meter. Jadi Muiz ni heran sebab jalan tu memang dia biasa lalu, tapi tak pernah nampak pun kedai makan kat situ. Jadi dia fikir mungkin tak pernah perasan agaknya sebab selalu jalan waktu siang. Bila dah lepas dari papan tanda tu, dia nampak satu kedai kayu buruk. Ada 2-3 meja dan seorang perempuan tua duduk dekat kaunter. Rambut dia panjang sampai ke pinggang, tapi wajah dia senyum mesra. Bila Muiz ni duduk dan terus pesan makanan pada perempuan tu nasi lemak. Dan tak sampai berapa minit, perempuan tu pun hidangkan nasi lemak panas. Jadi Muiz time tu, dia ada bau pelik tau pada nasi lemak tu. Macam ada bau daun kering terbakar. Tapi sebab lapar sangat, Muiz pun terus makan tak fikir panjang. Time tengah makan tu, si Muiz ni perasan meja dekat sebelah dia tu ada 3 orang duduk kat meja tu. Tapi yang peliknya, badan dia orang tak bergerak langsung. Kaku, mata dia orang pandang ke bawah je, tak berkedip langsung. Jadi si Muiz ni pandang buat tak tahu je lah. Dia dah habis makan dan Muiz bangun nak pergi bayar kat kaunter. Tapi perempuan tua tu cakap tak payah bayar. Tapi lain kali, jangan berhenti kat tempat yang tak pernah awak nampak waktu siang. Bila si Muiz ni dengar macam tu, dia dah rasa seram sejuk lah. Jadi dia angguk saja. Dia terus masuk lori dan terus gerak tanpa fikir panjang. Dan keesokan paginya, Muiz ni singgah di R&R dan borak dengan kawan lama dia yang juga bawa lori. Jadi dia cerita semua pasal kedai makan Kak Azah tu. Bila semua kawan dia dengar apa yang dia ni cerita, semua pakat terkejut. Muka semua berubah. Salah seorang kawan dia tegur si Muiz ni, "Weh, kau tahu tak, kedai tu dah lama tak wujud tau. Terbakar lebih 10 tahun lepas. Kak Azah tu, dia mati rentung dalam kebakaran." Dan katanya lagi, dalam hutan tu memang ada satu tempat yang orang-orang tu pesan, kalau nampak kedai waktu malam, jangan singgah. Sebab bukan semua yang hidang makanan tu masih hidup.